Patung bersifat jahat. Kes ini berlaku pada tahun 1970-an. Ada seorang pelajar jururawat yang bernama Donna dapat satu hadiah berbentuk anak patung Raggedy Ann daripada ibunya sebagai hadiah hari jadi. Donna tinggal di sebuah apartmen kecil bersama rakannya yang bernama Angie. Pada mulanya, patung yang diterima oleh Donna itu adalah sebuah hiasan yang sangat comel dan cantik. Namun kejadian aneh mula berlaku dan ia membuatkan Donna dan juga Angie berasa sangat tidak selesa. Salah satu kejadian yang berlaku adalah apabila anak patung itu sering ditemui dalam keadaan ataupun kedudukan yang sering berubah-ubah. Di antaranya apabila kedudukannya pada asalnya duduk seperti biasa, tetapi bila ditengok semula, kakinya mula bersilang, tangannya mula bergerak sendiri, kedudukannya sentiasa berubah-ubah. Lama kelamaan, kejadian itu menjadi semakin menyeramkan. Salah satu kejadian yang paling menyeramkan adalah apabila pada suatu hari Donna pernah meninggalkan anak patung itu di atas sofa dan Donna dan juga Angie keluar daripada rumah. Selepas selesai saja urusan mereka di luar, mereka pulang saja ke rumah. Kelihatan anak patung itu sudah pun berada di dalam bilik Donna sambil pintu tertutup. Sedangkan lokasi terakhir kedudukan patung itu adalah di atas sofa dan bukannya di dalam bilik Donna. Kejadian menjadi semakin pelik apabila Donna dan Angie menemui beberapa nota bertulis yang dituliskan dalam tulisan tangan bersepah di seluruh apartmennya. Salah satu mesej yang dituliskan di dalam nota tersebut adalah tolong Lu ataupun tolong kami. So basically siapa Lu ni? Alright. Lu ni adalah salah seorang kawan rapat Donna yang sering datang ke rumah mereka untuk melepak bersama Donna dan Angie. Basically Lu ni dia sangat-sangat tidak menyukai dengan anak patung ini. Lu ini mengatakan bahawa dia berasa sangat tidak selesa setiap kali dia bersama patung itu. Ada satu hari, Lu tidur di rumah Donna. Pada malam Lu tidur di rumah tersebut, Lu terjaga pada waktu malam dan terlihat anak patung Donna itu duduk di hujung katil beliau. Apa yang menyeramkan adalah sebelum Lu tidur di katil itu, patung itu tidak berada di situ, tetapi selepas dia terjaga dari tidur, kelihatan patung itu berada di hujung katil Lu. Belum sempat Lu melakukan apa-apa tindakan, Lu merasakan sesuatu sakit yang tajam berada di badannya. Lu mula menyelak bajunya dan terlihat ada satu kesan cakaran kuku di badannya. Tetapi kesan cakaran kuku itu hilang pada keesokan harinya. Disebabkan kejadian-kejadian yang telah berlaku, dengan rasa takut, Donna dan Angie mula meminta bantuan daripada medium atau dipanggil sebagai perantara. Semasa sesi berkomunikasi di antara medium itu dengan anak patung tersebut, medium itu memberitahu bahawa ada satu roh kanak-kanak perempuan yang merasuki anak patung tersebut dan nama roh perempuan itu adalah Annabelle Higgins. Di antara sebab kenapa Annabelle merasuki patung itu adalah kerana dia memberitahu bahawa dia sangat menyukai dengan Donna di atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Donna. Selepas mendengar penjelasan daripada medium tersebut, Donna dan Angie mula berasa simpati terhadap roh perempuan itu dan membenarkan roh itu untuk meninggal bersama mereka. Walaupun Donna dan Angie telah memberikan kebenaran kepada anak patung itu untuk tinggal bersama mereka, kawan mereka yang bernama Lu itu masih berasa skeptikal. Dia yakin bahawa roh yang berada di dalam patung itu adalah bukan roh budak perempuan, tetapi sebaliknya adalah sesuatu yang lebih jahat. Akhirnya pada suatu hari, Donna dan Angie mula menghubungi Ed and Lorraine Warren. Basically, Ed and Lorraine ini adalah satu pasangan yang sangat terkenal dengan menyelesaikan kes-kes paranormal. So, apa yang telah diberitahu oleh Ed and Lorraine ini bahawa roh yang berada di dalam anak patung itu bukanlah roh budak perempuan yang bernama Annabelle. Malah
anak patung itu telah pun dimanipulasi oleh satu entiti syaitan yang sangat jahat. Apa yang mereka beritahu bahawa tujuan entiti syaitan ini adalah untuk merasuk salah seorang daripada Donna ataupun Angie. So, selepas Ed and Lorraine Warren melakukan upacara pembersihan di dalam apartmen tersebut, mereka membuat keputusan untuk membawa anak patung itu untuk pulang supaya mengelakkan daripada kejadian yang lebih teruk lagi. So, Ed and Lorraine meletakkan patung tersebut di dalam muzium occult mereka yang berlokasi di Monroe, Connecticut, di mana ia masih lagi berada sehingga kini di dalam sebuah bekas kaca yang bertulis jangan buka sama sekali, atau di dalam bahasa Inggerisnya positively do not open. Kaki tangan muzium itu sering melaporkan bahawa pengunjung-pengunjung yang sering datang ke muzium itu berasa sangat gelisah dan menghadapi kemalangan yang teruk apabila mereka mengejek anak patung itu. Kisah Annabelle ini telah pun menginspirasikan banyak filem seram, tetapi kisah benar ini terus memukau mereka yang minat di dalam dunia paranormal. So guys, kalau korang berminat lagi dengan cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan follow saya dekat page Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.